Saya nak cerita sikit pasal omelette lah. So nak buat omelette ni, dia tengok dia mesti lembut macam ni. Dia punya colour dia mesti yellow cantik je. Dia tak boleh brown. Dia bukan telur dadar. So see I cut focus dekat You see? This is the omelette. Dia ada sikit macam ni very soft omelette ni. You know why? So waktu pagi ni kita punya stomach, perut kita tak nak makan benda-benda yang keras. The good breakfast pagi kita ambil papaya, watermelon and omelette ataupun telur setengah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik omelette dia. Okay, Syed Salim nak cerita sikit pasal omelette. Omelette ni masa kita apprenticeship dulu. Ya, yeah, aperitif. Inilah dia akan test kita sama ada kita to be a good cook ataupun tidak. Even kalau you pergi interview kat mana-mana pun, executive chef akan suruh kita test buat omelette. Kalau you boleh buat omelette, then you get a job. Simple je. Dia tak suruh masak canggih-canggih pun. Okay guys. Okay, Chef Salim ni antara senior saya lah. Dia first apprenticeship kitchen apprentice Hilton tahun 85 kan? 80. Tahun 80. Saya tahun 85. Dia XLT lah. Saya 80. Jadi antara kitchen apprentice ni, kita dua orang ni yang lepas. Yang lain-lain tak lepas. You know why? 1 year kita tak boleh masak. Kena belasah je, cuci chiller, cuci freezer. Second year baru kita boleh masak. Akhirnya dengan berkatnya train by Hilton, inilah kita dua orang. Alim, I'm Chef Sabri, Labamba Chicago, Milano.